orang Johor ni tak cukup Islam Abi. Oi. Sebelum kita nak masuk ke topik Orang politik ajar ni, tu. mungkin kita boleh Saya rasa sebab orang Johor ni kita amalkan konsep wasatiyah. Ya. Kita ada program semarak subuh. Ya. Yang bukan celap-celup. Kita Tapi Abi, ada juga pandangan bahawa yang disebabkan Johor ni dia negeri yang moden, orang-orangnya mungkin lebih sophisticated. Ada yang berpandangan sebenarnya orang Johor ni pandangan beberapa pihak yang mungkin kurang bertanggungjawab lah. Ataupun dia ada niat politik di sebaliknya. Dia kata orang Johor ni tak cukup Islam Abi. Oi. Sebelum kita nak masuk ke topik Orang politik ajar ni, tu. mungkin kita boleh cerita sikit apa pandangan YB mengenai Baik-baik ini polemik pasal orang Johor ni tak Islamik ni kita Ya. dengar lama. Sekolah agama kita yang paling lama usianya. Kita yang paling teratur pengurusannya. Kita yang paling banyak pelajar bilangan sekolah dan guru agamanya. Tapi orang masih cakap kononnya Johor tak nampak Islamik. Saya rasa sebab orang Johor ni kita amalkan konsep wasatiyah. Kita bersederhana. Ilmu agama keutamaan, pengamalan dilaksanakan. Cuma mungkin terselah dari segi image karakter. Sebab Johor ini kita pegang kepada konsep kesederhanaan, Islam kita junjung, adat kita tanggung, tapi kemajuan bersama masyarakat kita tak pernah pun peso. Tiga elemen ni mesti dilihat sebagai satu pendekatan yang sangat realistik. Hari ini kemajuan agama, syiar agama kita laksanakan. Siapa yang boleh sebut terutamanya kerajaan Penggal ini atau Onn Hafiz Ghazi. Ya. Kita pengimarahan Masjid Surau kita berikan keutamaan. Kita ada program semarak subuh. Ya. Yang bukan celap-celup. Kita dah mula sejak tahun 2023, 2024 lebih teratur seminggu sekali. 2025 dua kali seminggu. 2026 3 kali. 3 kali seminggu. Cubalah tanya kenapa pilih subuh. Sebab kita kena ingat doa Rasulullah kepada apa dalam hadis sahih sebut, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi kata, Allah berkatilah umatku pada awal-awal pagi ni. Ada juga dalil yang sahih, siapa yang solat isyak berjemaah, dia menghidupkan tengah malam. Ya. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, dia menghidupkan seluruh malam. Kekuatan inilah yang kita di Johor ambil sebagai syiar yang besar. Pasal solat, kita nak supaya bukan rakyat saja yang sembahyang, pemimpin kerajaan, wakil rakyat, pentadbir agensi dan jabatan terlibat.